Memang tak logik. Yahudi ni satu bangsa yang dilaknat oleh Allah sebab diorang banyak bunuh Nabi diorang sendiri. Keji kan? Yahudi sekarang ni populasi berapa juta je. Tapi kan, diorang boleh rampas tanah Palestin tu tanpa guna tentera sendiri. Dan diorang tak ada tentera pun waktu tu. Kalau kita tengok balik sirah Nabi, Yahudi ni diorang start berempat sejak zaman Nabi Musa. Waktu tu diorang dipanggil sebagai Bani Israel dan diorang hidup bersama Nabi Musa dekat Mesir waktu tu. Nabi Musa bawa Bani Israel ni lari daripada Fir'aun sampailah diorang ke Laut Mati. Waktu tu diorang tengah dikejar lah oleh Fir'aun ni kan. Nabi Musa pun ketuklah tongkat dia dekat tanah tu dan Laut Mati tu terbelah dua. Bani Israel dan Nabi Musa berjaya melalui Laut Mati tu. Dan bila Fir'aun lalu je dekat Laut Mati tu, laut yang terbelah itu kembali bercantum semula dan Fir'aun pun mati lemas. Dalam tempoh tu memang diorang ni hidup secara nomad, berpindah randah. Waktu tu diorang belum ada negara sendiri ataupun tanah diorang sendiri. Tapi ceritanya sekarang diorang nak ada negara sendiri. Yahudi ni dia tak ada tanah, tapi diorang nak sangat tanah Palestin ni. Asal Palestin? Kan ada banyak lagi tanah lain. Dulu, diorang pernah duduk dekat Mesir. Kenapa tak minta tanah Mesir? Kenapa nak juga tanah Palestin? Kalau kita nak faham, kita kena tengok balik susur galur keturunan Yahudi ni. Mereka ni, Yahudi ni, daripada susur galur Nabi Yaakob. Dan nama lain bagi Nabi Yaakob ni ialah Israel. Bani Israel bermaksud anak-anak Israel lah, iaitu Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak yang mana 12 orang ni lah yang menjadi orang kata suku asas kepada orang Yahudi. Tu yang ada lagu tu kan, berapa suku dua boleh. Kalau kita tengok sirah balik, Nabi Ibrahim dulu dia pernah datang ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ni adalah nama lama untuk Palestin. Palestin ni nama baru. Dulu nama Palestin ni ialah Kanaan. Daripada Nabi Ibrahim ni lah lahirnya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ibrahim ni lah yang mula duduk dekat situ. Contohnya, daripada Nabi Ibrahim ni lahirlah Nabi Ishak. Daripada Nabi Ishak lahirlah Nabi Yaakob. Akhir 1800-an, muncul idea untuk membentuk negara Israel. Diorang ni pilih Palestin sebab diorang anggap ini adalah tanah nenek moyang diorang. Dan diorang pun waktu zaman yang lama dulu, diorang dah pernah wujudkan kerajaan Israel dekat situ. Sebelum kerajaan Israel tu kena serang dengan Babylon dan juga Rom. Hancur. Mula daripada situlah yang orang Yahudi ni merata-rata dekat seluruh dunia. Yahudi ni kan, dia orang pernah bodek Sultan Abdul Hamid untuk bagi Palestin dekat diorang. Memang tak berjaya lah kau minta dengan orang Islam. Memang orang Islam tak akan bagi. Untuk pengetahuan korang, waktu tu Palestin di bawah kuasa Turki Uthmaniyah. Sampailah Turki Uthmaniyah ni jatuh, British yang pegang Palestin. So Yahudi nampak, wah, orang kafir dah pegang yang Palestin ni, aku ada chance ni nak minta Palestin. So wakil Yahudi ni pergilah jumpa dengan kerajaan British, nego punya nego, of course lah British dia nak something daripada Yahudi ni. Takkan dia nak bagi free-free je Palestin dekat diorang. So British nak group Yahudi dekat Europe dan US ni, tarik US, kerajaan US ni untuk masuk ke dalam kancah perang dunia dan jadi sekutu British dalam perang tu. Sebab waktu tu US ni, Amerika ni adalah kuasa ekonomi terbesar dunia waktu tu. So US boleh sponsor British daripada segi keuangan, ketenteraan, senjata, propaganda dan juga makanan. Senang cerita British ni cemeh lah. So Yahudi setuju, Yahudi dengan British pun deal. Itu yang lahir deklarasi Balfour 1917 yang mana British ni dia menyokong penubuhan negara Yahudi dekat tanah Palestin. Start daripada situlah berlakunya penghijrahan Yahudi secara besar-besaran. Dan seperti yang kita nampak sekarang, orang Palestin merempat di tanah air sendiri. Sampaikan jiran tetangga sendiri pun tak berani nak tolong diorang. Kalau diorang tolong, diorang akan kena. Kita ni kan sebagai rakyat Malaysia kena bersyukur tahu, Yahudi ni tak minta tanah Melayu ataupun Malaya waktu tu daripada British. Kalau tak, memang negara kita sekarang ni akan jadi macam Palestin.